Kalau you betul-betul nak Mikael, tidur dengan I. Dulu muka I you puja-puja. You tatang I, you cium I. Tolong geli dengan geli. Sekarang you nak cakap apa? Cakap. Kalau you nak bagi I tengok Mikael dengan izin you, I setuju. Kalau cakap pasal benda lain, I tak nak dengar. Nak cakap apa? Cepatlah. Okay, fine. Kalau you betul-betul nak Mikael, tidur dengan I. Kasar macam jantan. Well, Mariam, kalau you boleh bagi tubuh you kat orang lain, tidur dengan orang lain, kenapa bukan I? Macam kau kan? Sekarang you dengar, I akan bagi you satu peluang lagi. You kahwin dengan orang lain, you cerai. Lepas tu you balik dengan I. Kalau tak, you akan kehilangan Mikael selama-lamanya. Ya, run off. Go.